Timbalan Komander Urusan Politik Pengawal Revolusi Islam (IRG), Brigadier Jeneral Yadullah Javani, mengesahkan bahawa kerosakan yang dialami entiti Israel akibat serangan Truthful Promise 3 jauh melebihi apa yang dijangkakan oleh mereka. Kira-kira 20 jam selepas serangan awal oleh musuh, Truthful Promise 3 dilancarkan ketika entiti Zionis berada di tahap kesiapsiagaan pertahanan tertinggi. Setelah menjangkakan kemungkinan tindak balas Iran, mereka telah mengaktifkan semua sistem pertahanan udara dan bahkan mengambil alih kawalan ruang udara negara-negara jiran, kata Javani dalam satu temu bual yang disiarkan pada Isnin. Beliau menegaskan bahawa entiti penjajah itu telah bertindak secara pengganas walaupun sedang terlibat dalam urusan diplomatik. Javani menambah bahawa mereka menyangka serangan mereka ke atas tapak ketenteraan dan peluru berpandu Iran telah menghancurkan sepenuhnya keupayaan pertahanan dan serangan Republik Islam sehinggakan Iran tidak mampu melancarkan operasi sehebat True Promise 1 dan 2. Javani turut menyorot kepelbagaian jenis peluru berpandu yang digunakan dalam operasi tersebut dengan menyatakan bahawa laporan rasmi mengesahkan bahawa selain peluru berpandu balistik jarak jauh, kami berjaya menggunakan drone baharu seperti Arash untuk menembusi ruang udara wilayah yang diduduki Israel. Kepelbagaian projektil yang belum pernah digunakan dengan ketepatan sebegini di wilayah yang diduduki ini telah mengejutkan musuh sepenuhnya. Beliau menambah bahawa operasi tersebut begitu berkuasa sehingga melepasi jangkaan Israel sendiri mahupun Presiden AS ketika itu, Donald Trump. Sementara Iran secara terbuka menyiarkan gambar serta berita mengenai syuhada dan yang tercedera, entiti Zionis pula hanya mengeluarkan kenyataan tentera, buletin agensi risikan dan malah ugutan terhadap orang awam bagi menghalang sebarang dokumentasi. Semua ini bertujuan untuk menutup skala sebenar kerosakan, kemusnahan dan korban. Namun, disebabkan skala operasi yang begitu besar, mereka terpaksa juga mengeluarkan laporan terhad kepada rakyat mereka sendiri, tambah beliau.